Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Fantastik akan tunjuk cara pemasangan komputer serta menerangkan fungsi setup komponen komputer. Pergi ke taman memetik kenanga. Kenanga harum di pagi hari. Nama diberi Nazira Hanani. Student ID 2025-111-5746. Diperkenalkan diri. Pergi ke taman memetik delima. Singgah sebentar di tepi perigi. Nik Muhammad Daniel Hakim nama yang diberi. ID D2025-111-9498 tanda diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan papa ke kunci. Mula bekerja. Sekir menyala mempaparkan data. Komputer dicipta memudahkan manusia, membantu urusan seiring teknologi semasa. Saya Raja Syazwan Nizam bin Dari Syarul Nizam dengan nombor matris D2025-115653. Mentari naik menuri cahaya, harum bunga mekar bersama. Saya datang penuh ceria, jom belajar komputer bersama-sama. Saya Nurfatin Ashura binti Azman, nombor matrik D2025-115639. Headset dipasang, penyejuk jiwa. Angin bertiup, kipas membantu. Haba berkurang, tak lagi membara. Komputer rileks bekerja laju. Ia membantu menyejukkan komponen supaya tidak terlalu panas, memastikan prestasi kekal, stabil serta mengelakkan perosakan akibat pemanasan melampau. Pergi ke bandar membeli roti. Singgah sebentar di kedai buku. RAM menyimpan data sementara ini agar komputer laju setiap waktu. Ini adalah RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara. RAM menyimpan data dan arahan yang sedang digunakan oleh sistem dan aplikasi. Cara pemasangan ni agak ni. Mantap. GPU berfungsi untuk memproses dan memaparkan grafik ke skrin. Ia memastikan paparan komputer seperti desktop, gambar, video dan game untuk boleh dipaparkan. Tanpa GPU, komputer tidak dapat memaparkan apa-apa di skrin dan tidak boleh digunakan dengan Seterusnya betul. adalah CPU, iaitu Central Processing Unit. Pergi ke pekan membeli selipar. Singgah kedai komputer. CPU jadi otak yang pintar. Proses data laju tanpa berselut. Macam ni. Jadi sekarang kita akan buka CPU dengan cara membuka klik ni. Tolak ke atas. Alright. Kita akan bawa keluar CPU. Okey, ini adalah CPU. Fungsinya adalah dia merupakan otak utama komputer. Ini CPU. Dia akan memproses arahan semua benda yang kita klik dalam keyboard yang kita type, kita main game apa, CPU ni lah akan proses dalam ni. Kemudian juga akan mengira dan logik. Contohnya dia akan kira nombor, dia akan buat keputusan, if dan else. Lepas tu dia kira laju game, software dan semua benda lah dalam komputer tu. Kemudian juga dia mengawal komponen lain. Seperti dia mengarahkan RAM. Lepas tu dia hard disk, GPU apa semua dia buat. Lepas tu juga dia akan pastikan sistem ni berjalan lancar. Lagi laju CPU, lagi laju lah proses komputer tu. Alright. So sekarang kita akan ke proses pemasangan. Pemasangan pastikan anak panah segitiga ni sama dengan kedudukan anak panah dekat ni. Alright, kita akan letak guys. Okay, settle. Mari kita akan tutup. Kita masukkan balik klik ni.